Tapi kalau ditanya saya, dari segi flexibility, sebenarnya saya lebih suka unit trust. Bila kita belajar dekat dalam kelas Dr. Adam, kita akan dapat tahu, bagi contoh, pasaran China bagus ke tak? Pasaran US bagus ke tak? Kita boleh rancang untuk kurangkan pelaburan di tempat-tempat yang kita rasa agak berisiko. So, kita boleh manage. Lagi satu benda yang saya suka, let's say kita dah ada allocation, kita dah ada dekat US, Asia Pacific, Malaysia, and then kita belajar juga untuk ada dekat bond. Bond ni macam dia agak stabil lah, ya, risiko dia sangat rendah. Let's say kalau katalah tiba-tiba untuk short term saya perlu withdraw kan, saya boleh pilih fund mana yang saya nak withdraw. Kalau katalah saya nak withdraw bond, saya boleh pilih saya nak withdraw bond. Kalau katalah saya nak take profit, saya boleh pilih, okay, global US tengah profit, so saya boleh take profit yang untung sahaja.